sebab package Puan Emma ni 7 hari saja. So dia package pendek kan. Jadi saya tak nak ada apa-apa yang berlaku. Saya kontak terus dengan CL untuk bertanya keadaan Puan Emma lah. Kalau ada apa-apa masalah, kalau tak boleh nak bayar secara langsam ke, bayar terus kan, boleh bayar separuh-separuh. Jadi CL dah inform saya cerita dan situasi Puan Emma ni, dan saya pun telah bawa ke pada top management lah. Dia cerita apa tu? Dia ceritalah situation yang dia di keganasan rumah tangga. Lepas tu ada masalah ekonomi lah. Itu yang terutamanya lah. Apa yang CL cakap keganasan rumah tangga tu? Dia nampak sendiri ke apa yang berlaku? Apa yang CL maklumkan dekat saya, dia nampaklah kesan-kesan lebam-lebam pada badan Puan Emma kan, sebab dia buat rawatan. So dari situlah saya inform kepada top management untuk memberikan ruang untuk Puan Emma ataupun bantu Puan Emma lah. Jadi selepas perbincangan dengan top management tu, kita berbesar hati untuk bawa Puan Emma keluar dari tempat yang tak sepatutnya dia duduk lah.